someone who's smart like you, pandai, muda, the doctor, bawalah sedikit substantif perbahasan dalam kita punya polisi. Itu je saya punya harapan. Okay, Dr. Almar anggap kalau dia tak start, Dr. Almar tak start. Saya macam ni, saya anggap dua-dualah ada kesilapan, and as much as orang banyak marah kata you start this, DAP pun ada kesilapan dia. I think we can see that, kita boleh anggap. Cumanya saya nak bawa sikit lah lebih daripada substantive and a bit of a sentiment. Sebab banyak media, and you're right, jangan judge you by the media, but that's what they see. And sometimes your videos doesn't help tu. Video daripada Amal. Saya bagi contoh. Tadi Dr. Amal sebut tentang terisakok. Sebab ada headline daripada Malaysia Kini dan statement dia. Dr. Amal cakap, antara Dr. Amal sebut, nak tampal logo halal dekat dahi nyonya tua ni, which is quite strong. Saya nampak video tu, saya buat research, boy meriahnya. Saya baca statement dekat Facebook tu. Saya tengok Malaysia Kini headline, saya baca statement dekat Facebook tu. Dan kita kata, okay, sentiment, then we go on the substantive part. So issue dia, sebab saya Dr. Amal faham, dia masa tu ada cadangan bahawa mana-mana logo premis yang tak ada sijil halal atau produk tak halal, nak tampal cadangannya, nak tampal stiker non-halal. Betul kan? Kalau tak salah saya lah, that was the main issue. So, Terisakok keluar statement lah. Panjang dia katakan ini tak sesuai, apa semua. Pendirian dia sebenarnya, pendirian dia sama dengan, sebab saya masa tu pegawai khas KP dan KK, sama dengan pendirian Barisan Nasional zaman Najib Razak. Yang ini kalau kita katakan bahawa sekarang ni kalau mana-mana produk ataupun premis yang tak ada sijil halal kena tambah non halal, yang paling terkesan orang meniaga tepi jalan, orang jual kuih kat Shopee, kedai tom yum, kedai sertifikat JAKIM. And you did say in your video that sekarang ni nak dapat sijil halal 29 hari je sebab tak ramai orang minta. Kalau satu Malaysia kena apply sijil halal, dia gaji 6 bulan, 8 bulan. Imagine kalau macam peniaga kecil tiba-tiba nak dapat sijil halal, kena tambah kos dan sebagainya. So, on the substantive part, sebenarnya Terisakok punya statement sama dengan stand Barisan Nasional zaman Najib Razak. Tapi you kena tengok dia, apa yang dia kata, saya marah tu bukan soal dia nak bagi tu. Soal dia kata halal ni akan memalukan negara. Okay. Itu dan benda tu pun dia echo oleh embarrassment. Embarrassment. Embarrassment to the country. Saya, okay lah, kita, my personal beef ada dengan DP ada, but I don't want to bring here lah. But I have to be fair. Sebab saya buat benda. Saya baca statement dia dekat hujung sekali, the last paragraph. Dia kata, bila tak ada negara, bila benda ni takut nanti menyusahkan dan juga memalukan negara kalau ada dasar yang macam ni. She's criticizing the dasar. Not dia criticize logo halal. Your video as if dia macam mempersoalkan logo halal. Sebab tu saya kata, saya ni, kalau dia nak, kita nak beza pendapat, it's okay. For me, it's okay, tak ada masalah pun beza pendapat. Tapi jangan menghina. Apabila dia mengatakan bahawa logo tindakan yang nak menghalalkan ini, dia akan memalukan negara. That's the word. Bukan saya yang quote begitu saja tau. PMS pun buat kenyataan bahawa dia marah. Jangan sentuh benda ni. Okay. Jadi bila yang words memalukan negara tu, do you think that words tu is too harsh for orang Melayu kat bawah ni? Well, I saw the statement and the context is not logo halal memalukan negara. Cuma saya harap bila pemimpin kebangsaan, someone who's smart like you, pandai, muda, the doctor, bawalah sedikit substantif perbahasan dalam kita punya polisi. Itu je saya punya harapan. Sebabnya dia criticize dasar. Dan dasar tu sebenarnya yang dia kata kalau kita buat logo halal ni semua, sebenarnya banyak berkesan kat orang Melayu juga. And that's why masa zaman saya di KPDKK, masa zaman Datuk Seri Najib Razak, we had the same stand. We understood this. Kita faham bahawa tak ada negara Islam lain pun nak buat dasar ni. Now kalau Dr. Ahmad lagi satu, okay, boleh berbeza pendapat, tapi perlu ke macam contoh, again, saya kena main lah some of the devil's advocate. I hope you don't take it too hard lah. Perlu ke nak buat sentimen macam nak tampal kat dahi nyonya tua ni? Can't you educate dia? Dia begini, bagi saya, I do agree with your, saya setuju dengan apa you cakap tadi. Tapi bila ada satu perkataan yang saya rasa is too harsh. Dia cakap lah, tak payahlah cakap memalukan negara. Janganlah cakap halal ni akan memalukan, polisi ni akan memalukan negara. Kalau you cakap, okay, kita boleh bincang minta kerajaan untuk kaji semula, kita faham. Tak ada masalah. Tapi bila you cakap memalukan negara, bila you buat itu, orang marah. So bila you buat kenyataan untuk orang marah, dan bila orang marah respon pada you, that's how you do lah. Macam you tengah marah, mana you boleh kontrol. Tapi macam tak rasa ke macam Ketua Muda UMNO ni senang sangat kena terasa marah, kena cucuk? Dia bukan soal saya tau dia. Dia bukan soal saya. For me, kalau I would rather jadi Ketua Muda UMNO ni, diamlah makan gaji ESCO, pergilah cari projek, pergilah jumpa menteri. Kalau untuk diri saya lah.